Okay, masalah handling dia pada absorber dia. Nah, saya tekan habis. 1 minit hari ni. Hari ni job kami, kita nak settle masalah bunyi dan handling dekat Vios ni. Ni nampak Vios NCP 150. Okay, untuk kes bunyi saya nak tunjuk satu-satu Puncanya sebab 3 benda ni. Pertama, kita bagi tahu dia punya multi absorber dia ni dah penyek dah. Bila dah penyek, macam biasa atas ni ada free play. Kalau tak dia tinggi, kalau asal dia tinggi, tapi dia dah penyek jadi ada free play macam ni. So atas, bahagian atas multi absorber dia memang ada bunyi. Dan macam biasa dekat multi absorber ni dia ada bearing. Bearing ni kalau boleh, kalau nak tukar, pastikan yang original. Bearing dia duduk macam ni lebih kurang lah. Ok, lepas tu part kedua ni. Ok, sate bush ni dia ada, kita panggil getah lah. Tapi ni bukan getah, ni silikon. Kalau boleh pakai yang getah yang original kalau boleh dapat. Bahagian bawah ni selalu kena. Bila lalu jalan tak rata ke apa ke, dia akan ketak. Ni kan. Yang ketiga saya nak tunjuk. Ni saya goyang macam ni dia dah. Dia punya rear end ni, ball joint dia ni dah house dah. Sebab tu dia boleh keluar bunyi. Biasanya kalau rear end ni kita akan tukar kiri kanan. Rear end ni tak perlu original. Kalau boleh dapat brand Triple Five Japan pun dah okey dah. Yang ni. Okey, rear end ni dia, ujung dia ni ada tie rod end. Okey, tie rod end dia pula kat ujung ni ada dia punya ball joint. Ball joint dia ni dah gerak dah. Dekat kami, kalau anda datang, kami akan check betul-betul. Kita hanya tukar part yang rosak je. Okay, masalah handling dia pada absorber dia. Nah, saya tekan habis. Nah, dia absorber kita macam ni, dia akan rebound macam ni. So bila rebound macam ni, terlalu lembik, nampak? Terlalu lembik. So ini sebenarnya pun tak okey juga. Kalau keadaan absorber macam ni, apa yang akan berlaku? Tayar kita tu akan makan tinggi rendah, akan makan beralun. Lama-lama dia akan merosakkan tayar kita. Ni nampak macam elok kan? Sebenarnya tak elok. Sebelah ni pun sama juga, nampak? Nah, saya tekan macam ni je. Sama juga, lembik. Lepas tu saya nak ingatkan, kalau tukar absorber, tolong check sekali dia punya stopper ataupun kita panggil apa, damper dia ni. Ataupun cover dia kita panggil kan. Tolong tukar sekali. Sebab benda ni kalau pecah, air ke, habuk ke, pasir ke, boleh masuk dalam shaft ni. Kita kalau boleh, kita nak jaga shaft ni. Tak nak bagi absorber kita ni ada masuk apa-apa lah, apa-apa pipe. So nampak tak? So ini yang kami settlekan untuk kereta ni. Dan apa yang kami tukar ni, macam selalu saya cakap, confirm rosak. Kita tak akan main agak-agak. Dengan kami tak akan main agak-agak. Kami tukar part yang rosak sahaja. Jadi kalau siapa yang ada nak settle balik masalah kereta dia bunyi ke, handling ke, nak restore balik barang bawah, tak ada masalah. Nak tukar bush pun boleh, tu nampak. Tu mesin bush kita tu. Nak tukar bush pun boleh, tak ada masalah. Boleh bawa datang ke Vizi Motorsport Sunway Post. Sebab hari ni set Mechanic power, semua boleh settle. Kena tak mati terus hidup macam kena sihir battle. Bunyi pelik jadi senyap.